Hari keempat jelajah sunnah Uzbekistan. Pagi ni kami bertolak dari Samarkand ke Bukhara menaiki high speed train. Perjalanan sekitar 2 jam je. Sampai je di Bukhara, kami teruskan dengan makan tengah hari sebelum check-in di hotel. Malamnya pula kami makan malam di sebuah restoran Italia yang agak mewah. Dari appetizer sampai ke dessert semuanya sedap dan tersusun rapi. Selesai makan, aku dan kawan-kawan decide untuk lepak santai di Bandar Bukhara. Sempatlah kami lepak-lepak sambil minum kopi di tengah kesejukan Bandar Bukhara. Esoknya hari kelima kami mulakan langkah ke Art Fortress, sebuah kubur bersejarah yang pernah jadi pusat pemerintahan Emir Bukhara sejak abad kelima. Di sinilah strategi dan sejarah besar empayar Islam di Asia Tengah tercipta. Seterusnya kami ke kubah perdagangan ataupun trading domes, pusat jual beli sutera, kapet dan barangan perak sejak zaman Silk Road. Yang menariknya, kawasan ini juga dikelilingi oleh madrasah bersejarah seperti Madrasah Mir Al-Arab, Muluk Bait dan Abdul Aziz Khan. Gabungan antara pusat ilmu dan perdagangan ini menunjukkan betapa hebatnya tamadun Islam di Bukhara dulu. Ilmu dan ekonomi berjalan seiring. Dari hiruk-pikuk pasar, kami menuju ke kompleks Bahudin Nashband. Ni kalau selalunya orang dulu kalau datang sini, orang nak buat hajat, orang akan letaklah berapa amount dekat dalam tu. Kemudian dekat depan ni dia ada kolam. Dalam kolam ni, kalau siapa-siapa ada hajat, ada sakit ke apa kan, orang akan ambil air dalam kolam ni dan diorang akan minumlah air kolam ni. Makam tokoh sufi terkenal dan pengasas tarikat Naqshbandiyah. Petangnya kami menaiki tren semula ke Tashkent. Perjalanan kali ini lebih panjang, sekitar 5 jam. Dari Samarkand ke Bukhara, setiap kota di Uzbekistan menyimpan kisahnya tersendiri. Nantikan sambungannya di next episode.